Daripada Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat. Tidak ada orang-orang lain yang dapat memasukinya kecuali mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka pun bangun. Tiada orang-orang lain yang akan memasukinya selain mereka. Setelah mereka masuk, pintunya akan dikunci. Tiada siapa yang akan dapat masuk melaluinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa melaksanakan dua kebaikan dari jenis yang sama pada jalan Allah, maka dia akan diseru dari pintu-pintu syurga, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Barang siapa terdiri daripada kalangan ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, tiadalah atas orang yang dipanggil dari pintu-pintu ini sebarang kesukaran? Adakah mungkin seorang itu dipanggil dari semua pintu-pintu ini? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan aku berharap engkau salah seorang daripada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.